Ibu ayah, anak kita tidak berubah besar dalam satu hari, tetapi perubahan kecil hari ini boleh menyelamatkan masa depan mereka. Soalnya, kita nampak perubahan itu atau kita hanya nampak kekurangan mereka? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa yang saya hormati. Hari ini saya ingin menyentuh sesuatu yang sangat halus tetapi sangat besar kesannya dalam pembesaran anak-anak kita. Hargai perubahan kecil anak. Wahai ibu bapa, anak-anak kita sedang membesar melalui perjalanan yang panjang. Perubahan mereka tidak selalu besar, tidak selalu ketara, tidak selalu cepat. Kadang-kadang perubahan itu kecil, tetapi ia adalah langkah awal yang sangat berharga. Anak yang dulu malas belajar, hari ini duduk 10 minit untuk buka buku. Itu perubahan. Anak yang dulu pemarah, hari ini cuba kawal suara. Itu perubahan. Anak yang dulu tidak hormat orang, hari ini ucap terima kasih. Itu perubahan. Anak yang selalu gagal, hari ini dapat lulus walaupun cukup-cukup makan. Itu perubahan. Anak yang selalu diam, hari ini berani tanya satu soalan. Itu perubahan. Dan perubahan kecil itu, jika dihargai oleh ibu bapa, akan menjadi semangat besar dalam diri anak. Wahai ibu bapa, jangan tunggu perubahan besar untuk memuji. Jangan tunggu markah tinggi untuk menghargai. Jangan tunggu anak sempurna untuk menyayangi. Kerana anak-anak belajar melalui perjalanan kecil. Langkah demi langkah. Hari demi hari. Usaha demi usaha. Dan bila usaha kecil itu dihargai, anak mula percaya pada diri mereka. Anak mula berani untuk mencuba lebih banyak. Anak mula yakin bahawa mereka juga boleh berjaya. Kita mungkin tidak sedar, tetapi satu ayat ringkas daripada kita boleh mengubah hidup mereka. Ibu nampak kamu cuba. Ayah bangga walaupun kamu belum sempurna. Ini dah bagus. Teruskan. Tak apa gagal. Penting kamu berusaha. Ayat-ayat kecil ini boleh menjadi cahaya dalam hati anak yang sedang mencari keyakinan diri. Sebagai pengetua dan sebagai seorang ayah, izinkan saya berpesan dengan penuh kasih. Hargailah perubahan kecil anak. Kerana dari perubahan kecil itulah akan lahir perubahan besar suatu hari nanti. Sebelum saya akhiri, jika ucapan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua agar lebih ramai ibu bapa mendapat inspirasi, kesedaran dan kekuatan mendidik dengan penuh kasih sayang. Terima kasih ibu bapa. Penghargaan anda hari ini adalah kekuatan anak esok